Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lapis matcha strawberry. Cara-cara nak melapisnya senang, saya tunjuk dalam video ni dulu tau. Mula-mula kita buat 2 lapisan matcha, lepas tu buat lapisan yang warna putih. Lepas buat lapisan yang warna putih, kita buat lagi 2 lapisan yang warna pink tu perisa strawberry. Ulang proses yang sama sampai kesemua adunan tu habis. 500 gram butter, 250 gram cream cheese. Pastikan kesemua ni dah lembut tau. 500 gram susu pekat. Dalam resepi ni saya tak menggunakan gula. 1 sudu besar overload. 1 sudu teh asin vanila. Pukul kesemua bahan-bahan ni sampai kembang. Kalau dah kembang, baru masukkan 10 biji telur grade A. Telur tu masukkan sebiji demi sebiji supaya dia betul-betul sebati dengan butter. Lepas tu baru masukkan telur seterusnya. 100 gram horlick, 100 gram creamer, 100 gram tepung aiskrim mix. Pukul kesemua bahan-bahan ni bagi sebati. Kalau dah sebati, baru masukkan 320 gram tepung pau. Tepung ni masukkan secara bertahap tau. Kalau dah habis dipukul, baru korang masukkan dairy whipping cream. Saya guna dalam 200 gram dairy whipping cream. Pukul bagi sebati lagi. Kalau dah sebati, bahagikan adunan ni kepada 3 bahagian. Bahagian yang ni berat 416 gram. Nanti kita letak warna putih sahaja. Bahagian 832 gram, nanti kita letak 1 sudu besar Imalco strawberry. Setengah sudu teh warna pink. Yang ni pula 1260 gram. Bahagian 1260 gram, kita letakkan 30 gram serbuk matcha. Gaul bagi sebati. Kalau dah sebati macam ni, ketepikan dulu. Bahagian yang 832 gram, kita letak 1 sudu besar strawberry Imalco, setengah sudu teh warna pink. Gaul bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Bahagian yang 416 gram, letak 1 sudu besar warna putih. Kek kita ada 3 perisa. Perisa cream cheese, perisa strawberry dan perisa matcha. Saya guna loyang 8x8x4. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama tu bakar guna api atas dan bawah. Bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Berat setiap lapisan perisa matcha, perisa cream cheese dan perisa strawberry tu dalam 203 gram. Kek ni kan ada 12 lapisan tau. Perisa matcha ada 6 lapisan, perisa strawberry ada 4 lapisan dan perisa yang warna putih tu cream cheese ada 2 lapisan. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir korang bakar guna api atas saja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali tau. Yang ni lapisan terakhir tau. Lepas tu, kalau ada lebihan adunan, korang janganlah buang. Korang buatlah hiasan macam saya buat dalam video ni. Sayang kan nak buang adunan lebihan yang lain tu. Lapisan terakhir ni masak, korang sisip keliling loyang, kemudian rehatkan kek selama 25 minit. Kek ni saya dah rehatkan selama 25 minit, saya sisip lagi sampai bawah loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang.
Tunggu kek betul-betul sejuk baru boleh korang potong. Lebih kurang dalam 6 jam macam tu tunggu dia sejuk. Macam saya kan, saya akan simpan kek ni dalam peti ais selama 1 malam. Esok tu saya keluar je kek ni daripada peti ais, saya terus potong untuk mendapatkan potongan kek yang kemas. Korang boleh tengok kan tepi-tepi kek ni kering sebab setiap lapisan tu masak dengan sempurna. Selamat mencuba semua, semoga bermanfaat untuk semua.